Kita masih lagi dalam 30 hari 30 resepi, 30 hari 30 hari tengok saja. 30 hari 30 kali save resepi tapi tak buat-buat. Hari ni kita nak buat makaroni goreng selak-selak jumpa daging. Tapi yang ni pedas, sangatlah pedas. Aku makan tahu tadi sampai berayak lah hidung. First kali kena ada daging isak, guna yang ramli je nok, letak black pepper sikit, masak daging ni bagi sekata sampai dia keluar ayak-ayak daging tu. Lepas tu masuk 1 biji bawang Holland, 3 ulas bawang putih, 5 tangkai daun kari. Bila bawang tu dah layu, letakkan 2 sudu cili kisar. Ini yang pedas tu. Aku rasa mak aku silap beli cili lah. Cili yang kerinting-kerinting tu pedas gila. Tapi tak apalah. Masukkan 2 sudu sos tiram, 2 sudu sos cili, 2 sudu kicap manis. Ratio dia 2-2-2 untuk setengah paket makaroni. Aku boleh tadi setengah je. Boh perasa gula, cukup rasa, mix herb and dah siap makaroni goreng yang dah dimelayukan. Iman, kami tak makan daging. Macam mana ni? Ganti dengan udang boleh ke? Tak boleh. Takkanlah boleh.